RM90,000 hilang hanya sebab satu panggilan telefon. Tuan-puan jangan lupa like, save and share video saya ni untuk rujukan anda pada masa akan datang. Hari tu saya jumpa Dr. F dan beliau cerita satu kisah yang buat saya sendiri rasa takut. Suami beliau baru berhenti kerja awal sebagai tentera dan terima duit gratuiti sekitar RM100,000. Duit tu adalah hasil daripada beliau berkhidmat selama bertahun-tahun lamanya. Tapi satu hari, suami beliau dapat panggilan telefon daripada seorang yang menyamar sebagai pegawai polis IPD. Skema tu beritahu nama beliau kononnya terlibat dengan kes jenayah. Kalau nak bersihkan nama, beliau perlu ikut semua arahan yang dia berikan. Waktu itu, suami Dr. F seolah-olah dipukau. Disuruh tekan sana, tekan sini, beliau ikut. Transfer duit ke sana, ke sini, beliau ikut. Beri TAC number pun beliau ikut. Tahu-tahu, RM90,000 hilang sekelip mata. Ya Allah, hanya sebab satu panggilan telefon sahaja. Dr. F cakap beliau sangat terkilan sebab tak sempat ajak suami beliau tukarkan duit kepada bentuk aset emas lebih awal. Hari ni, skamer makin bijak menyamar sebagai pihak berkuasa. Jadi, saya nak ingatkan tuan-puan yang sedang dengarkan video saya ni, tolong berhati-hati. Kalau dapat panggilan yang mengaku sebagai polis, mahkamah, bank ataupun mana-mana pihak berkuasa, jangan panik dan jangan terus ikut arahan. Ambil langkah ini untuk lindung diri dan duit simpanan yang kita ada. Pertama, sahkan dulu identiti sesiapa sahaja yang mengaku sebagai pihak berkuasa. Contohnya, minta nombor telefon rasmi supaya kita boleh hubungi semula. Kedua, jangan sesekali kongsi maklumat peribadi ataupun maklumat bank melalui telefon. Walaupun dipaksa, pihak berkuasa tidak akan minta kita pindahkan wang ke akaun pihak ketiga secara tergesa-gesa. Bila kita ada duit yang banyak, perkara paling utama bukan fikir nak belanja dulu, tapi fikir macam mana nak selamatkan duit kita tu dulu. Sebab itu, hari ni ramai orang mula sedar. Mereka lebih tenang bila sebahagian kekayaan dibekukan dalam bentuk aset emas fizikal. Sebab kekayaan itu ada dalam tangan sendiri, bukan sekadar nombor dalam akaun bank dan bukan dalam tangan orang lain. Semoga kita semua dilindungi dan semoga tuan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian saya ni. Tuan-puan yang nak alihkan kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk aset emas, nak Mar bantu, boleh klik button sign up di bawah ataupun ke profile Mar, klik button sign up. Mar akan guide tuan-puan satu persatu bagaimana tuan-puan nak dapatkan emas-emas di public gold.